Okay, ini app untuk keselamatan ketika memandu. Okay, app ni saya develop dengan belajar saya lah. Terus sekali doa. Okay, doa dia ada doa sebelum memandu. Ini standard yang kita biasa dengar lah. Okay, doa dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Okay, ni doa perlindungan. Kalau ada apa-apa kita nak minta Allah bantu kita, pemudahkan urusan kita, keselamatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ada beberapa doa lain lah. Ada juga zikir. Tengah-tengah memandu ni kita berzikir lah kan. Bagi tenang hati kita, contohnya ni. Hasbi Rabbi Jalallah. Kemudian kalau kita nak kata-kata motivasi supaya kita lebih berhati-hati jalan raya, Bertimbang rasa dan bertolak ansur ketika memandu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pemandu di luar sana. Setiap kali anda memulakan enjin dan memegang steering, ingatlah bahawa perjalanan anda bukan hanya tentang sampai ke destinasi, tetapi bagaimana anda melakukannya dengan selamat, tenang dan penuh tanggungjawab. Kemudian juga safety alert dan boleh mandu. Laju berapa laju yang sepatutnya kita bawa. Kemudian kalau nak install Microsleep app, kemudian dashcam untuk monitor kamera dan lain-lain lah kan. Ada kiblat juga sebagainya lah. Okay. Ini app yang dibangunkan oleh pelajar saya dan saya sendiri lah. Okay, semoga ada manfaat kepada semua. Okay, guna handphone ketika memandu, tetapi app ni app untuk keselamatan, bukan saya saja. Okay, sekian, terima kasih.